Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kuah asam pedas. Ni tak menggelegak lagi ni. Kuah asam pedas yang Cik Ro gunakan untuk asam pedas klepot dan juga nasi bajet di kedai My Kitchen. Jom kita buat kuah asam pedas. Inilah kerja Cik Ro hari-hari. Korang masih menggunting cili lagi ke untuk kegunaan seharian kita? Bila nak masak, nak guna cili kering ni, gunting dulu lepas tu rebus. Lebih mudah. Cik Ros memang tak ada masa nak menggunting-gunting. Cik Ros akan chopperkan sahaja dan masukkan ke dalam tapis. Asingkan benih dia, bijinya. Lepas tu kita rebus. Kat sini Cik Ros nak kongsi satu tips supaya cili ataupun sambal ataupun kuah kita kurang pedas. Kalau kat pasar raya tu Cik Ros tak kisahlah. Yang penting cilinya cantik, merah. Cik Ros akan beli. Cara Cik Ros untuk mengurangkan pedas, kita rebus, kita chopperkan dulu. Lepas tu kita rebus dengan air yang banyak. Tapis dan cuci bersih. InsyaAllah nanti cili kita akan jadi, kuah kita akan jadi kurang pedas insyaAllah. Korang cubalah. Inilah kerja Cik Ros hari-hari. Kat dapur kedai ni kan sebenarnya banyak kerja, bukan kita tak boleh tumpukan satu kerja. Kena sambil buat nasi lemak, masak nasi, buat kuah sup, macam tu lah. Ni dia, nampak tak benihnya banyak. Inilah yang membuatkan kuah kita pedas. Okay, kita rebus cili ni lama sikit, biar dia merinih lama. Letak air yang banyak, nanti kita tapis. Lepas tu barulah kita blend. Hari ni Cik Ros blend banyak sikit sebab esok Cik Ros ada order. Okay, dekat kedai Cik Ros ni kita orang menyediakan asam pedas klepot. Biasanya ikan pari, daging, tetel dan ayam. Kalau ikan kembung tu susah Cik Ros dapat yang elok, yang segar. Jadi Cik Ros tak ambil lah. Kalau kebetulan kalau kat pasar raya tu ada yang segar, Cik Ros ambil. Cik Ros beli. Tapi biasanya ikan pari saja. Okay, nampak tak cantik cili ni kan? Okay, kita nak sediakan bahan-bahan lain pula. Ini adalah bawang putih yang telah Cik Ros sediakan awal-awal. Halia, bawang ros. Kita tambah dengan bawang putih. Okay, bawang putih. Ni masak untuk lebih kurang untuk 40 orang makan tau korang. Masak untuk lebih kurang 40 orang makan. Okay, kita blendkan. Kita blendkan bahan-bahan ni. Kita siapkan kuali dulu. Kita chopper-chopper dan kita tapiskan. Inilah cara Cik Ros. Bila Cik Ros blendkan bahan-bahan ni, Cik Ros akan tapiskan dulu. Lepas tu barulah kita tumiskan. Supaya bila kita menumis tu dia tak lama sangat. Sebab air kita dah tapiskan. Tapi jangan korang buang air tu. Nanti air tu boleh kita blendkan dekat cili. Ataupun bahan seterusnya. Okay, kita blendkan bahan-bahan ni. Okay, lepas kita tapis. Lepas tu kita tumis. Air ni nanti kita guna untuk blend seterusnya. Okay, ni adalah biji sawi. Cik Ros masukkan biji sawi sikit untuk asam pedas ni. Belacan. Biasa Cik Ros akan blendkan belacan. Tapi belacan Cik Ros yang guna, Cik Ros dah bakar. Dah siap bakar. Okey, cili kita pun dah siap. Kita tapiskan dan kita cuci bersih. Cantik kan? Merah kan cili Cik Ros kan? Okey, hati-hati panas. Okey, lepas tu kita cuci bersih dan kita blend.
Kita sambil-sambil buat sup pula. Ni Cik Dok buat sup. Kalau kita berniaga ni, orang yang biasa berniaga je yang tahu macam mana renyahnya kita kat dapur. Semua benda kita buat dan sambil dia tak boleh tumpukan satu kerja saja kalau kat dapur kedai ni. Okey, untuk supaya cili kita ni cepat hancur, cantik kita letakkan sedikit minyak masak. Semua orang dah tahu kan. Mana tak tahu tu sila cuba. Inilah blender kesayangan Cik Ron kalau orang nak tahu. Dari dulu Cik Ron berniaga memang gunalah blender ni, tahan lama. Kadang-kadang mangkuk ni kan, mangkuk cili ni sampai 3-4 kali Cik Ron tukar. Memang tahan dan senang nak guna. Okey, ni Cik Ron masak nasi pula. Sambil-sambil masak nasi lemak. Okey, inilah bahan-bahan asam pedas kita. Alah, tak cukup pula lah hari ni kita punya bunga kantan ni. Bunga kantan, asam keping, tomato pun tak cukup. Letak lebih sikit. Tak apa, nanti kita tambah. Okey, asam keping kena lebih lah namanya asam pedas. Mesti asam kepingnya lebih. Okey, dah tomato-tomato Cik Dok akan masukkan ke dalam periuk ni. Masukkan semua bahan kita telah sediakan. Serbuk kunyit Cik Dok tak letak tadi kan. Daun kesum, tomato, bunga kantan, air secukupnya. Okey, dah siap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tak terlepas perkongsian seterusnya daripada Dapur My Kitchen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.